Daus. Daus. Assalamualaikum. Apa khabar Mukoma? Hari ni kita ada ride Hari ni entahlah, aku ingat CC kecil-kecil je. Rupanya datang CC besar juga. Hari ni kita ada ride dengan GBB, Geng Bapak-Bapak Bersatu, Ipoh Mali. Grup ni aku dengan ni Yop ni, Megat. Kami sajalah sembang-sembang. Jom lah buat grup bapak-bapak kan. Rule dia keluar pagi, maghrib kena sampai rumah. Lepas tu tengok gurau-gurau jadi. Inilah kami sekarang. Itu kita ada Faris, CBR, Nico, MB Agusta Rivale. Jarang nampak selalu kau nampak Stradale kan, Brutale, Rivale. Tu kita ada Megat. Tu Megat dengan CBR dia. Tu Panglima Megat. Kita ada Daus. Kita ada Haris. Daus motor baru cok. Bajang dia kata dengan aku nak naik Baikal 150. Bantai dia bawa 07. Are tu. Lepas tu kita ada Haris ZX6. Ini ZX6 rasa first version V1 kan. ZX6. Jalan dulu. Macam okey. Okey, Aduh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Game baru It was at this moment that he knew he fucked up. Rekod dah. Bunyi. Mantap. Aduh. Oh shit. Here we go again. Polis Jalan basah. Masih kena tinggal kali ni. Overshoot. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. Teruk form ni.
Kamu tinggal daus Oh, daus lah. Daus. Daus. Ha. Belakang. Mana? Belakang. Tunggu lah. Ni. Kita tinggal daun cok. Sian daun. Aku sedap pula melayan Arel tu. Tapi jalan banyak lubang lah. Jalan basah takut kat aku. Tahu dah tu. Nak lagi. Wah, ya tu. Tunggu je lah. Sian dia. Memang motor baru. Betul lah. Dia nak biasakan tu. Nak push sangat risau. Tu. Tak ada jauh sangat. Kamu layan Okay, jom. Bismillah. Tak apa. Okay. Tapi kamu jangan ikut. Kalau aku laju, kamu jangan ikut. Kamu layan ibu. Kamu layan ibu kak. Tak laju pun. Aku kadang-kadang je layan laju. Ini pun bapak. Ini bapak. Bapak. Okay, kita sambung perjalanan. Tadi tunggu Daus Daus kat belakang. Member baru angkat seminggu MT-07. Dia tak berani lagi lah. Lagipun jalan dia tak biasa. Dia takut overshoot. Kita dah dapat Hobbiton. Sorry kalau vlog kali ni aku tak banyak cakap pasal nak melayan corner kan. Cantiknya keindahan alam. Kereta pun banyak hari ni. Memang tak short nak layan corner. Saya dah nak sampai dah ni. Port Lepak Jerung. Oh, bukan sini. Ni bukan. Depan lagi. Sampai Port Lepak Jerung. Kedai pun tak buka lagi. Are. Tu lah komen. Tak pakai ni flashlight. Kamu budak baik.
Biar betul kedai dia buka. Mana ni buka je? Tu buka. Awal lagi kan pukul 10. Tengok. Tengok mana? Takkan dia minta tengok kan? Alhamdulillah, sampai dah kita dekat Port Depak Jerung. Tu, Port Depak Jerung ni geng-geng ni. Geng apa ni, motor besar tadi demo dah jalan dululah. Kita tak follow demo lah. Tapi geng berempat ni tadi kami stick sama-sama. Okay lah, tak apalah, demo tak apa. Demo dah jalan dulu. Lepas tu sampai kita lepak sama-sama. Macam tu lah. Tapi cantik view sini. Masya Allah. Mau tengok sekejap. Allahu Akbar, cantiknya view. Masya Allah, cantik. Lepak dulu. Kedai tak buka lagi. Dia buka pukul 10. Sekarang jam aku 45 minit. Mungkin lebih sikit lah. Tak apa, kita santai, bukan nak kerja apa. Makan lu. Kedai punya tak buka. Ini patutnya ada Maggi ni kan. Tak buka lagi. Dia hantar barang lu. Buka lambat sikit. Tapi tak apa, layan je. Isi perut sementara nak sampai Cameron Makan. One eternity later. Settle makan dekat Port Depak Jerung. Sekarang kita on the way pergi landmark. Selamat datang ke Cameron Highland. Lama juga lepak sana. Nyembang lu. GoPro aku salah set up pula tadi. Dia dah kat depan dah. Okay bang. Baik, makasih bang. Okay bro. Baik. Kita orang pusing dulu lah. Terima kasih lah. Woo! Kita berhenti BSP atas. Nak beli sana? Nak kencing ke apa? Okay. Kita nak ke BSP dulu Tak apa, tak rushing. Kita naik santai je. A few inches later. Oh, Fahri nak isi minyak. Okay. Mari nak isi minyak, bukan nak kencing. Sejuk. 3,000 years later. Ni Copton. Pasal lepas ni dah okey dah. Tak jam lah. Tak nak lepas tu je. Sini bila je tak jam. Hari biasa pun jam sini. Jalan kecil jam. Ini dah rasa je daripada Pekan Cameron tu sampailah ke Copton tu. Kau memang tak boleh elak lah. Alhamdulillah, sampai kita di Pekan Cameron Highland. Oh, ni Masjid Kayangan nama dia. Sampai Opa Strawberry. Geng-geng ni jalan jam tu. Jalan macet macet teruk. Oh, member menung tu. House Cone. Ini secone. Cone bungkus. Okay, ini tanda kita dah sampai Opa Strawberry. Okay. Ini geng hari tu on the bike. Hari tu kita naik atas sini. Ini geng baru geng bapak-bapak bersatu Ipoh Mali. Kita punya vlog TBSZ. Jadi TBSZ dah sampai Opah dengan geng bapak-bapak bersatu.
Hujan lah rumah. Kita solat dulu dekat surau ni lah, dekat dengan Upas Strawberry ni lah. Selesaikan dulu. Selesai sekarang, kalau kata basah pun tak adalah nak kena berhenti ke apa kan. Lagi pun boleh jamak daripada Ipoh 90 km lebih macam tu. Oi, ada bertinggi. Ada bertinggi. Settle dulu. Kita selesaikan wajib dulu. InsyaAllah nanti pokok dimudahkan sebab belah sana macam cerah sikit. Kita tengok macam mana. Rehat-rehat dulu lah. Ingat mengkoma right juga. Solat jangan lupa. Much later. Halang-halang hujan. Nak lepak tempat tadi. Nah tu. Sampai tu lah. Ya, geng bapak-bapak dengan TBFZ sampai. Pot lepak Jerung. Petang memang kosong sikit. Saya kedai Maggi tu dah buka. Memang cun-cun lah. Ini semua muka-muka kesejukan Kecuali tu. Lepak dulu lah. Nanti dah reda sikit kan kita turun. One eternity later. Alhamdulillah dah sampai bawah. Tak record lah time turun tadi pasal hujan. Lepas daripada dekat port lepak Jerung tu, turun je lah. Hujan, lepas tu dah halfway tu dia dah okey sikit lah. Tapi Alhamdulillah dah selamat turun. Sekarang jam pun pukul 6. Jam aku cepat 5 minit. Sekarang pukul 6. Lebih 30 minit daripada tentatif. Nah, patutnya kita bersurai pukul 5.30, tapi pukul 6 okey lah kan. Jadilah sesuai lah dengan tagline kita. Maghrib wajib sampai rumah. Sekarang pukul 6. Wah, sebelum puasa. Alamak, ada seruan lah. Ini kita kena tengok dulu lah macam mana. Jadi settle ride kita ke Cameron dengan GBB, geng bapak-bapak bersatu, dengan Peace Boy kita yang version 4. Mungkin ini look terakhir exit aku dekat dalam konsep Hitam Putih ni lah. InsyaAllah mungkin kita ada plan nak tukar konsep sikit. Jadi kita sambung perjalanan kita. Okay, itu je lah daripada aku. Aku pun lupa dah nak record video outro. Jadi kalau korang enjoy video aku, jangan lupa subscribe, korang like, nak komen boleh komen. Kita jumpa dalam video yang seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo.